Assalamualaikum, nama saya Aiman. Ini isteri saya, Fatiyah. Saya parents kepada Nawal Amanda. Okay, so untuk Nawal Amanda, semenjak dia masuk Taska An-Najah, banyaklah perkembangan yang dapat saya lihat bila balik di rumah. Macam dia boleh mewarna, melukis, dan macam perkembangan dia boleh macam pandai berkawan, pandai bergaul semua. Selain itu dia boleh dah pandai lah macam mengeja, kenal huruf. Macam nama sendiri pun dia dah boleh mengeja macam N-A-W-A-L. Dan boleh sebutlah Nawal Amanda. Kalau sebelum ni pun dia nak kenal huruf kan macam susah sedikit. Sekarang ni alif bata pun alhamdulillah. Macam baca doa pun banyaklah dia ingat. Baca doa tidur, doa makan, doa-doa lain lagi apa Tuhan semua. Doa-doa lagi lah. Banyaklah perkembangan. Panjang berurusan dengan sekolah, benda paling seronok adalah sekolah ni dia prihatin kepada anak-anak Taska dan Tadika lah. Kalau sekiranya ada isu-isu yang berlaku di sekolah, dia akan beritahulah parents melalui telefon ke chat ke. Kalau ada perkembangan macam contoh kita nak tahu potensi anak, macam anak saya dia beritahulah kalau macam anak saya dah boleh pandai melompat ke contohnya kan, dia main permainan atau aktiviti. Sampaikan anak saya ingat perkataan aktiviti. Macam hari ni dia nak melakukan aktiviti macam itulah. Itu sahaja daripada kepada semua cikgu-cikgu. Terima kasih kepada semua cikgu-cikgu dan pengurusi An-Najah. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.